Ini 5 tips untuk tingkatkan kadar metabolisme badan. Hai, saya Coach Zaid. Saya coach pengurusan berat badan sejak tahun 2009. Sekiranya anda ingin turun berat badan secara sihat dengan coaching yang baik, klik link di bio. Tips pertama, konsisten bersenam. Cuba dapatkan 15 ke 30 minit sehari untuk melakukan senaman. Walaupun brisk walking, walaupun senaman di pejabat, lakukan secara konsisten. Tips kedua, ambil banyak makanan yang mengandungi protein. Apabila makanan berprotein tinggi, muscle mass anda akan meningkat. Semakin tinggi jisim otot, semakin tinggi kadar metabolisme badan ketika badan sedang rehat. Tips ketiga, minum air secara cukup. Minimum 8 gelas sehari ataupun 2 liter. Jika anda dapat lengkapkan 3 liter, lagi bagus. Tips keempat, pastikan anda mendapat rehat yang secukupnya. Tidur 7 ke 9 jam sehari dapat membantu merehatkan badan dan mengoptimumkan kadar metabolisme badan anda. Tips kelima, minum air yang merangsang kadar metabolisme badan anda seperti green tea ataupun kopi. Tapi pastikan tidak mengambil gula ataupun susu pekat manis. Share video ini dengan rakan-rakan anda.